Assalamualaikum, selamat petang semua. Letih berjalan daripada sana. Saya sekarang ni dah pukul 6 petang. Jadi risau saya ikut jalan dalam tu. Jadi saya ikut jalan luar ni. Dah pukul hampir pukul 7 ni. Kena ikut jalan yang selamat. Jalan dalam tu kita takut lah. Binatang buas mencari makan. Saya takut ular je. Okey, apa yang saya nak tunjuk kat sini. Okey, korang masih ingat tak? Biji kelapa sawit yang saya buat anak daripada pokok yang tumbuh sendiri. Yang ini induk dia. Di mana pokok ni, pokok sawit yang ini, dia hasil tumbuh sendiri. Ni bukan saya tanam. Tumbuh sendiri daripada pokok yang dekat tumbang tu. Ada tumbang tu kan. Jadi buah daripada situ, dia telah macam mana tak tahulah, jauh tu juga. Jadi dia tumbuh sendiri kat sini. Jadi saya pernah buat video sebelum ni. Hari ni saya nak update macam mana rupa dia. Pokok yang tumbuh sendiri ni, saya pernah kata dulu buahnya sama dengan ni. Jadi korang tengok buah dia. Sekejap lagi buah yang kecil daripada anak dia ni saya akan tunjukkan sama atau tidak. Okey, korang tengok dia buah dia macam kecil-kecil besar. Dia besar, lepas tu dia buah kecil-kecil. Orang kata sawit batu. Sawit batu ni maksudnya dia yang keras besar tu, tapi dia biji kecil-kecil tu kan. Jadi kelapa sawit yang kita tanam daripada anakan macam ni. Kalau video sebelum ni, saya ada ambil video sebelum ni, di mana saya cabut dekat sini, saya buat tanam dekat belakang. Kalau korang cari video kelapa sawit saya dulu, korang pernah tengok. Masa tu tempat ni berair lah. Jadi saya telah tanam dan sekarang dah mengeluarkan buah. Okey. Sekarang ni, yang ini adalah pokok yang tumbuh sendiri daripada yang batang yang tumbang tu. Okey. Dia sama ada yang ini, yang tumbang ni, ataupun yang tumbang yang sini. Tapi anak dua ni lah. Jadi yang tumbuh sendiri lagi dua. Okay. Bukan tumbuh sendiri lagi dua, tumbuh lagi satu dekat tepi ni, dekat tebing ni. Okey, yang ini pokok tanam. Okey. Yang ini pokok saya tanam lah, untuk yang sama dengan pokok kecil-kecil kat sana. Tapi yang dua ni adik-beradik lah kiranya. Dia tumbuh sendiri, maka sama. Korang tengok buah dia tetap macam yang sebelah. Kecil, hitam, besar-besar. Maksudnya biji dia kecil-kecil, tapi tandanya besar. Sekejap, saya akan zoom. Selepas di akhir video ni, korang tunggu. Saya akan bawa yang anak dia. Yang tumbuh macam tu, saya pergi tanam dekat belakang. Anak dia sama tak dengan pokok yang ini? Alright, sekarang saya tunjuk. Nampak? Buahnya kecil, tandanya besar. Gitu. Korang tengok pelepah pun tahu. Pelepah dia sama. Jadi kesimpulannya dekat sini, sekiranya ada pokok kelapa sawit yang kita tanam, contoh, ada satu tu buahnya sangat-sangat menarik, ataupun korang minat lah. Yang pokok yang ini, contoh lah, pokok yang ini buahnya padu berbanding dengan buah-buah lain. Jadi anak dia tu, yang bawah tu, maksudnya dalam video saya ni, korang boleh tanam. Korang boleh tanam dan hasilnya adalah sama macam induk. Okey, kita naik atas lah. Sama dengan induk. Ni video sebelum ni saya pernah buat. So korang kena ikut saya berjalan lah. Sebab agak jauh sikit, lebih kurang dalam 1 minit. Ni sawit tumbuh sendiri. Tapi macam ni dia ikut daripada induk lain lah. Jadi kalau ceritanya, pokok sawit yang kita tak ragu lah macam ni kan. Okey, katakanlah buah dia padu. Jadi di bawah ni anak dia lah. Betul. Jadi kalau korang ambil anak dia ni, bila korang tanam, dia akan ikut induk dia. Yang itu melalui pengalaman yang kita orang dekat sini.
Yang saya dah tengok, saya perhatikan sampai third generasi masih sama. Masih ikut induk daripada pokok yang korang tanam tu lah. Kalau katakan buah ni cantik, maknanya korang boleh ambil, korang semai, dia akan sama ikut induk. Itu maksud saya. Sebab ada setengah-setengah kata perlu kita beli. Beli tu belilah, boleh lah. Tapi siapa yang ada korang nak buat sendiri pun tak ada masalah. Kalau korang ada kebun sawit, lepas tu korang nak buat anak untuk buat tanaman sendiri, so tak ada masalah. Alright, korang masih ingat kan pokok ni yang saya pernah tanam? Saya cabut, saya bawa sini, saya seret dengan mak saya, lepas tu saya tanam 2 pokok, 3 pokok, 4 pokok, 5 pokok. So yang saya pokok cabutan ni ada 5 pokok yang di belakang ni. So sekarang ni saya nak tunjuk pokok yang mengeluarkan buah. Alright. Okay, kalau korang tengok pada awal video tadi, korang perasan tak buahnya kecil-kecil? Ni. Dia kecil-kecil, nampak? Sebiji ikut induk dia. Yang ini saya tanam daripada pokok yang di awal video tadi. Alhamdulillah, tak sampai setahun, pokok pun dah besar. Pokoknya lebih tua lagi pun. Ni pun ada lagi ni. Ni bawah ni. Tu. Tapi kalau kita nak ambil buah ni, pastikanlah daripada mana. Sebab saya jangka kan pokok yang kat sini ni buah daripada pokok sebelah ni. Yang ini pokok pakcik saya So buahnya tak padu lah, biasa je. Tapi kalau nak buat untuk indukan tak ada masalah. Cuma buahnya macam itu lah. Besar lah juga, standard sawit biasa lah. Nah ini baru berbunga. Baru berbunga. Ni saya dah baja tadi. Alright, yang last kita orang tengok lagi lah. Jadinya sekiranya pokok ni saya nak buat baka, contoh saya ambil biji dia, saya boleh semai kembali dan dia akan sama seperti mana pokok yang asal. Itu je lah. Ini bukan untuk otai-otai kelapa sawit lah ya. Ini untuk viewer saya yang orang-orang pekan macam saya juga. So kelapa sawit ni boleh kita tanam dan mengeluarkan biji asalkan kita tahu asal usul dia. Alright, itu je. Assalamualaikum semua, selamat petang. Wah, cantiklah kebun di sebelah sana. Saya nak kebun saya macam tu lah. Lapang, cantik, bersih. Assalamualaikum, selamat petang. Bye bye. Oh, pecut.